Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita membicarakan tentang hadis-hadis Nabi. Bila kita bicarakan tentang hadis-hadis Nabi, kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah. Bila kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah, kita adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak insya-Allah, atas kerana kita banyak mengucapkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, dalam episod kita pada hari ini kita akan ditemani oleh bukan sekadar qari dah sekarang ni. Dia dah boleh jadi penyanyi nasyid kita. Apa khabar Ustaz Husaini? Husaini Zain. Husaini Zain. Ini gelaran baru yang kita dapat dari episod ini. Sihat Ustaz Husaini? Sihat alhamdulillah, Doktor sihat. Nampak ceria hari ni. Yalah, sebab saya takut kat tadi. Takut lidah terbeli-beli. Dah bunyi orang putih internasional dah kata. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah Ustaz Husaini pun sihat. InsyaAllah hari ni kita akan masuk seterusnya ya Ustaz pada tema kita, iaitu peranan isteri. Masih lagi pada tema peranan isteri, dan tajuknya adalah tentang indahnya isteri solehah.